Bila ada seorang yang jangkit dengan influenza kan, mesti satu keluarga, seisi keluarga tu mesti akan terkena jangkitan tu. Sebab influenza ni dia different tau dengan batuk sesama yang tu. Bila kena saja kan, dia punya tahap tu dan juga tempoh pun memang sangat teruk dan juga sangat lama lah. So dekat sini lah pentingnya sangat kita ambil nutrisi tambahan untuk sokong tubuh badan kita kuatkan balik pertahanan badan kita lawan jangkitan yang ada tu. Yang batuk, yang sesama, yang teruk, berhingus-hingus kan. Lepas tu demam yang tak kebar-kebar 39-40 yang hampir sawan pun ada juga. So suplemen ni ini memang sangat disokong dengan saintis yang Beyond Organic, sangat selamat diambil oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi anda jika nak tahu, anda tonton video ni sampai habis. Minta tolong sangat siapa yang first time tengok video saya ni tekan butang subscribe, vitamin bell kemudian tekan like and share kepada kenalan anda, family anda yang imun dia sangat rendah kan, memerlukan sokongan nutrisi. Suplemen yang pertama adalah Nutriferon. Nutriferon ni dia sejenis sebut lah tumbuh-tumbuhan saja, dia bukanlah drug dia bukan ubat-ubatan, dia tumbuh-tumbuhan tapi memang sangat-sangat efektif sebab dia ada 4 ramuan khas ni, hasil daripada Doktor Imunologi Dunia. Yang pertama sekali dia ada biji labu, kemudian biji plantago, bunga sunflower, bunga honeysuckle kan. That's why dia memang sangat bagus lah. Dia dapat merangsang kita punya interferon dalam tubuh badan kita secara semula jadi tau. Kemudian dia akan cepat kenal virus tu dan lawan jangkitan. Okay? Memang sangat terbaik bila ambil Nutriferon ni. Kedua, perlu sangat anda ambil vitamin C. Okay? Vitamin C ni sejenis antioksidan. Dia bantu untuk rangsang kita punya sel imun, pertahanan badan kita secara semula jadi. Dan vitamin C ni dia memang sangat berbeza. Berbeza dengan vitamin C yang dekat luar sana. Sebab apa? Dia ada sistem pelepasan berperingkat. Sustain release system. Okay, bila ada sustain release system ni, maknanya satu tablet 500 mg tu kan, dia tak akan membazir begitu sajalah. So dalam badan kita ni tak boleh menerima vitamin C secara banyak. Dia akan lepaskan vitamin C tu dalam tubuh badan dalam lingkungan 80 mg ke 100 mg dalam satu masa, 1 jam. So lebihan yang 400 mg dalam tablet tu kan, dia akan tersimpan dalam tubuh badan lah bila ada sustain release system ni. Jadi dia tak akan buang dekat air kencing begitu sahaja. Okay, memang sangat bagus vitamin C brand ini. Jadi jika anda perlukan vitamin C yang berkualiti tinggi ni dan juga Nutriferon tadi, anda dapatkan dengan vitamin bell 010-567-1157. Yang ketiga, memang sangat perlulah ambil omega 3. Omega 3 ni dia minyak ikan. Minyak ikan yang tinggi EPA, DHA, dia sejenis anti radang, anti sakit. So bila kita batuk-batuk lagi-lagi waktu malam kan, batuk sejuk, pakai aircon lah, kena kipas kan. Jadi batuk tu memang sangat kerap lah. Itu tandanya kita punya tekak ni dalam keadaan yang tinggi radang. So nak kurangkan radang tu, inflamasi tu, ambil omega 3 ni, bantu untuk cairkan kahak dan juga lendir-lendir yang berada dekat tekak tu, dan dia menyokong kesihatan paru-paru, jantung. That's why nak kena ambil omega 3 ni bila ada batuk dan juga sakit influenza ni. Okay? Cepat-cepat dapatkan dengan vitamin bell untuk 3 suplemen yang terbaik ni yang disokong dengan saintis. Berjumpa lagi dengan video yang akan datang. Assalamualaikum.